Hello, Assalamualaikum semua. Okey, resepi kita kali ini adalah kek sponge pandan cheese. Okey, bahan-bahannya kita ada tepung kek anak sendiri, kita ada gula, kita ada telur, susu segar, ni vanila, overload, ni butter yang telah dicairkan dan sedikit warna pandan. So, sekarang kita nak bermula. Okey, sekarang kita masukkan gula dulu ya, gula. Telur, vanila, overload, mixer dulu hingga kembang Okey, separuh kembang begini, kemudian kita masukkan warna hijau pandan ataupun kalau pandan imako ada pun bagus juga ya. Okey, dah berkembang begini, kita masukkan tepung kek naik sendiri. Kita selang-selitkan dengan kita punya susu segar ataupun susu cair. Mixer lagi. Okey, masuk lagi. Buat hingga selesai ya. Selang-seli dengan susu cair kita. Sambil tu selalu kemaskan di tepi-tepi ni ya. Okey. Nanti dia takut dia ni tak masuk kita punya mixer kan. Okey, sekarang mixer lagi, sambung lagi. Okey. Hampir 7 minit saya mixer. Okey, saya dah dapat dah adunan yang saya kendaki. Kemudian saya nak campurkan butter yang dicairkan ya, ataupun minyak pun boleh, butter yang dicairkan pun boleh. Okey, bila kita masukkan butter, kita tak perlu mixer lama-lama ya, sekejap aja ya. Dah bercampur tu dah. Okey, macam ni. Dah. Kemudian kita ratakan dengan spatula. Gini ya, ambil spatula kita kaut bawah-bawah tu. Takut ada minyak-minyak kan. Nah, gitu. Kalau dah semua tercampur, okey dah. Kita nak masukkan ke dalam loyang kita ya. Okey dah. Okey, kita gunakan loyang yang kecil ya, 16 cm. Masukkanlah kita punya adunan tadi ke dalam loyang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemudian kita ratakan ataupun kita buat beginilah supaya bawah-bawah tu kan serata ya. Okey, sekarang kita nak masuk dalam oven dah. Suhu oven adalah 160 lebih kurang 35 minit ataupun terpulang pada oven sendiri ya. Okey, sekarang kek kita dah masak. Wah, gebu sangat ya. Gebu kepas sangat sampai melimpah-limpah ni. Okey, sejukkan dulu baru kita topping ya. Dia nak kena betul-betul sejuk ya, baru kita letakkan cheese di atas ya. Kalau tak sejuk nanti dia cheese tu semua akan cair. Okey, sekarang kita punya kek dah sejuk, kita nak letak sikit, boleh letak cream cheese ataupun butter cheese pun boleh ya. Saya letak cream cheese. Lepas tu nanti saya nak letak cheese parut di atas. Kita boleh juga letak kita punya coklat rice ya. Coklat rice, cheese parut. Memang sesuai sangat untuk sponge pandan macam ni ya. Kita dah letak ni cream cheese di atas. Kemudian kita nak parutkan cheese parut ya. Gitu. Okey, dah siap. Tak banyak pun lagi sedap ya. Terpulang pada sendirilah. Nak letak banyak ke, nak letak sikit ke ya. Okey, sekarang kita dah siap dah topping ya. Wah, selera sangat ya. Sedap. Ada 2 kek. Sangat sedap. Boleh buat jualan juga ya. You boleh letak dalam cover yang cantik-cantik. Lepas tu tutup. Kemudian boleh buat jualan ya. Cara dia mudah, senang sangat dan rasa dia memanglah sedap.
kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mari kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, sedapnya. Lembut ya, kek dia lembut, moist sangat, dan atas dia dengan keju memang sedap sangat. Okey, so terima kasih kamu menonton, selamat mencuba ya. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi, bye.